Mengumumkan ketibaan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk naik ke pentas bagi menerima tabik hormat. Assalamualaikum. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Okay, Datuk Seri.
Seterusnya dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk menjalani saringan suhu badan dan pendaftaran MySejahtera, diikuti dengan menandatangani buku pelawak. Diiringi Yang Setia Penolong Kanan Putrajaya Bomber Nur Azam bin Khamis, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor dan pengurusan tertinggi jabatan. Yang Amat Setia Datuk Seri, hadirin yang dimuliakan, bagi menandakan ketaatan dan kesetiaan kepada negara dan jabatan tercinta, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, diikuti lagu Siap Sedia Setiap Masa. Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Timbalan Pesuruh Jaya Bomber Datuk Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Penolong Kanan Pesuruh Jaya Bomber Nur Azam bin Khamis, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Yang Setia Pengarah-pengarah bahagian Penolong Pesuruh Jaya Bomber Wan Razali bin Wan Ismail, Timbalan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Pegawai-pegawai kanan jabatan,
Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Salam aluan penuh apresiasi dan selamat datang ke program lawatan kerja rasmi yang amat setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, ke Balai Bomber dan Penyelamat Pelabuhan Kelang dan Pasukan Bomber Sukarela Pulau Ketam. Manakala bagi mencegah penularan COVID-19, Standard Operating Procedure perlulah dipatuhi selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hendaklah memastikan telah menjalani saringan suhu badan dan membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer di kaunter saringan sebelum memasuki ke kawasan program dijalankan. Pastikan penjarakan fizikal sentiasa dikekalkan sekurang-kurangnya pada jarak 1 meter serta menggunakan pelitup muka sepanjang majlis berlangsung. Kerjasama dan keprihatinan daripada tuan-puan hadirin sekalian amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Yang amat setia Datuk Seri, hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Taala. Untuk itu dipersilakan Penguasa Bomber Abdul Halim bin Zulkifli bagi memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kami panjatkan ke hadrat-Mu di atas rahmat dan nikmat yang berterusan kepada kami. Dapat kami berkumpul dalam majlis yang gemilang ini bersempurna program lawatan kerja rasmi yang amat setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, ke Balai Bomber dan Penyelamat Pelabuhan Kelang dan Pasukan Bomber Sukarela Pulau Ketam. Dipohonkan agar majlis ini mendapat naungan rahmat-Mu. Ya Allah, kami memohon ke hadrat-Mu agar dikurniakan kepada kami kekuatan ilmu, iman dan kebijaksanaan untuk terus berkhidmat dengan penuh amanah dan berdedikasi, di samping sentiasa mengamalkan budaya kerja berintegriti dalam memberikan perkhidmatan kepada jabatan dan masyarakat. Ya Allah, kami memohon ihsan-Mu agar perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan ini akan terus diperkukuh dan diperkasa melalui usaha gigih dan komitmen yang tidak berbelah bahagi warganya. Di segenap peringkat, seterusnya mewujudkan jalinan yang mantap dalam melonjakkan perkhidmatan jabatan dan kementerian dalam kelompok perkhidmatan terbaik di negara ini. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami idea-idea baru yang bernas demi mencapai keberhasilan serta meningkatkan kompetensi dan nilai tambah supaya menjadi warga kerja yang sentiasa melangkaui tahap keupayaan lazim serta berdaya saing. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Rahman, Ya Rahim, ketika ini kami masih lagi diuji dengan wabak COVID-19 ini, maka dengan rahmat dan belas ihsan-Mu, lindungilah kami petugas barisan hadapan serta keluarga kami, serta Kau angkatkanlah wabak ini dari negara kami. Sesungguhnya kepada-Mu sahajalah tempat kami berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih di atas bacaan doa itu tadi.
Yang Amat Setia Datuk Seri hadirin yang dimuliakan, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Nur Azam bin Kamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Setia Pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam jabatan bomba dan penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Terima kasih kepada saudari dan saudara pengacara majlis. Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Timbalan Pesuruhjaya Bomba Datuk Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia pengarah-pengarah bahagian, Yang Setia pegawai kanan jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menjayakan program lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ke Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang dan Balai Bomba Sukarela Pulau Ketam. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk Seri dan Datuk Kanan Sudi hadir bagi menjayakan program pada hari ini. Ianya dapat mewujudkan ikatan silaturahim antara kita di samping memberi peluang kepada pengurusan tertinggi jabatan untuk berjumpa lebih dekat lagi dengan pegawai dan anggota di negeri Selangor. Untuk makluman Yang Amat Setia Datuk Seri, Datuk dan tuan-tuan, sedikit sejarah berkenaan penubuhan Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang. Balai ini telah dibina pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Balai Bomba Port Swettenham dengan keluasan 2.16 ekar. Sekitar tahun 1970-an, balai ini dijadikan sebagai pusat latihan dan bengkel negeri Selangor. Dengan kepesatan pembangunan dan peningkatan risiko di daerah Kelang pada tahun 1980-an, balai ini telah ditukarkan nama kepada Balai Bomba Pelabuhan Kelang dan penjenamaan semula nama balai kepada Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang pada tahun 1997. Untuk makluman semua, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah melakukan pengajaran dengan kelulusan daripada jabatan bagi semua balai-balai di negeri Selangor. Terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk Seri di atas kelulusan terhadap penjajaran dan naik taraf balai kerana ia menjadi satu keperluan kritikal bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Dan Penyelamat Pelabuhan Kelang telah dinaik taraf daripada balai grade B kepada balai grade A. Tahniah kepada Balai Pelabuhan Kelang. Dan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk dan Pengurusan Tinggi kerana meluluskan pensuturan jawatan dan balai bagi negeri Selangor. Walaupun kita gembira pada hari ini, namun kita tidak boleh lupakan pengorbanan Sang Wira Merah yang telah terkorban ketika menjalankan operasi. Pada tarikh 3 Oktober 2018, terjadi kehilangan 6 orang anggota pasukan PPDA yang terkorban dalam operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki yang lemas di Lombong Taman Putra Perdana. Untuk makluman, 4 dari mereka adalah merupakan anggota yang bertugas di balai ini. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua yang terkorban. Al-Fatihah. Amin. Sebelum mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk Seri dan Datuk serta tuan-tuan hadirin kerana sudi untuk melawat Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang. Saya sudahi ucapan saya pada pagi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk menyampaikan amanat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih saudara pengacara majlis, terima kasih kepada Tuan Halim pembaca doa, Yang Setia Timbalan Pesuruhjaya Bomba Datuk Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Setia Tuan Nur Azam bin Kamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor Darul Ihsan, Yang Setia pengarah-pengarah bahagian yang dapat hadir bersama pada hari ini, dan juga pemangku pengarah bahagian daripada pembangunan Tuan Osman Abdullah, daripada udara Tuan Nazili Mahmud, daripada penyelidikan dan perancangan Tuan Sani Harul, dan juga tidak lupa kepada Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor Darul Ihsan, Ketua-Ketua Zon, Penolong-penolong Pengarah Bahagian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Ketua Balai Pelabuhan Kelang, Timbalan Ketua Balai, warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, dan juga warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pertama-tama sekalinya, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah SWT kerana di atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama di dalam majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pengarah dan juga warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, amnya khususnya kepada warga Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang di atas kesudian untuk mengadakan majlis yang penuh bermakna pada pagi yang permai ini, iaitu lawatan kerja rasmi saya ke Negeri Selangor dan juga untuk menyantuni komuniti pasukan bomba sukarela. Apabila saya berfikir, selalunya saya melawat ibu pejabat. Saya berbincang juga dengan rakan-rakan kita di pengurusan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba Malaysia. Why not kita turun ke salah satu balai dan kita lawat komuniti pasukan bomba sukarela yang merupakan juga anggota yang memberi bantuan dan juga menyokong doktrin dan falsafah kebombaan kepada rakyat. Bila fikir-fikir, mereka pun bercakap, dulu kita ada cadang untuk kaji macam mana pengoperasian pasukan bomba sukarela di Pulau Ketam untuk diimplementasikan di kampung-kampung air di Sabah. Jadi itu terdetiknya untuk melawat balai bomba yang terdekat ni adalah Balai Bomba Pelabuhan Kelang. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengarah dan juga warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor di atas persiapan untuk mengadakan majlis pada hari ini dan juga menguruskan perjalanan kita ke Pulau Ketam. Syabas saya ucapkan, satu tepukan pada tuan-tuan. Ikuran daripada ini adalah merupakan salah satu siri lawatan pengurusan tertinggi ke negeri-negeri selepas berlakunya perintah berkurung yang sekian lama.
kerana pandemik COVID-19 yang mana kita telah pun menjalani beberapa proses PKP, proses PKPB, proses PKPP yang sedikit sebanyak menjejaskan perjalanan untuk kita berhimpun dari masa ke semasa. Kita dielakkan untuk berada di dalam kawasan yang crowded area, kita dielakkan berada di dalam confined space, dan juga kita dielakkan untuk bercakap dengan lebih dekat. So, itu sebabnya sepanjang sejak Februari 2020 hingga awal bulan ini, kita masih perlu mematuhi larangan-larangan yang tertentu, termasuk SOP yang kita laksanakan pada hari ini. Walaupun kita berhimpun, tetapi ia tidak seperti dulu lagi. Kita tidak boleh berpeluk-peluk. Kadang-kadang orang bomba ni dia mesti berpeluk kepada media ni, because our sense of ownership and sense of brotherhood is very strong. Bukan saja dengan bomba Malaysia, tetapi sesama bomba di luar negara. Kita punya sense of brotherhood and spirit of brotherhood and camaraderie ni very strong. Jadi sebab itu bukan saja bersalam, kadang-kadang berpeluk. Jadi hari ini saya minta maaf kerana tidak dapat memeluk pengacara. Pasal ada dua sana, dua-dua kena peluk. Tetapi hari ini saya tak akan peluk kerana ada COVID-19. Alhamdulillah, saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor di atas kejayaan pengoperasian pemadaman kebakaran hutan yang baru selesai baru-baru ini. Saya dinyatakan hampir beribu ekar tempat-tempat tertentu, sama sekali kawasan-kawasan yang dianggap sebagai hotspot yang melibatkan kebakaran tanah gambut. Pemadaman kebakaran tanah gambut, seperti kita sedia maklum, ianya bukan satu operasi yang mudah. Saya ucapkan terima kasih dan juga penghargaan dan syabas saya ucapkan. Satu tepukan pada tuan-tuan. Ianya tidak akan berjaya sekiranya tidak ada bantuan daripada berbagai pihak. Kita tidak nafikan bahawa kerjasama antara kita dengan agensi-agensi yang lain. Begitu juga di dalam jabatan. Kita juga mengucap terima kasih pada bahagian operasi, bahagian udara, sama sekali penggunaan drone dan juga bahagian RMP yang telah come up with the new innovations product, iaitu GS Mark III yang diguna pakai untuk memadamkan kebakaran hutan, yang mana akan dipertandingkan di dalam World Wildlife Fund, WWF. Saya selalu dengar WWF ni World Wrestling Federation. Tak tahu Tuan Sani ni mungkin dia nak ubah satu tu, nanti WWF tu World Wrestling Federation. Di mana kita telah pun memasuki peringkat akhir. Dinyatakan bahawa produk inilah yang tinggal lagi satu untuk dinilaikan oleh WWF. Penilaian ini hanya untuk melihat sama ada mereka layak untuk menerima $100,000. Jadi saya ucapkan tahniah. Ini hasil kerjasama di antara Puspek dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Johor. Dan produk ini telah terbukti apabila kita melalui beberapa peringkat penilaian. Jadi saya percaya negeri Selangor juga adalah merupakan negeri yang aktif di dalam gerakan inovasi dan kreativiti. Dan kita galakkan inovasi dan kreativiti ini sebagai salah satu elemen yang penting di dalam perkhidmatan awam. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekarang, dengan adanya IoT, dengan gerakan revolusi perindustrian 4.0, dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya connectivity, yang ini yang sedang kita pelopori bersama dengan bahagian pembangunan dan juga bersama dengan bahagian research and development dan juga bahagian-bahagian yang lain. Untuk makluman tuan-tuan, baru semalam kita telah merangka
apakah senarai projek yang harus dilaksanakan di dalam RP2 ataupun Rolling Plan 2 Rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2022. 2021 ini insya-Allah kita akan bangunkan beberapa projek-projek yang tertentu, termasuknya perolehan peralatan yang penting bagi Balai Bomba dan Penyelamat beroperasi. Salah satunya kita akan memperolehi 100 unit 4x4, Tuan Osman, yang akan dapat pembekalan pada tahun ini. InsyaAllah Selangor tidak akan dilupai, kerana selalunya apabila kita membuat pengisian jawatan, apabila kita membuat pembangunan, apabila kita membuat perolehan, apabila kita membuat pembekalan, negeri utama yang kita bagi adalah negeri-negeri yang mana mempunyai frekuensi panggilan kecemasan yang tinggi. Kita base kepada merit seperti ini. Bukan cakap Datuk Hamdan datang dari Sarawak, dia bagi Sarawak lebih, no. Kita ada objektif kita which is very, very comprehensive, whereby we look into the risk index of a certain hotspot and also areas. Selangor adalah sebuah negeri yang maju. Kita tidak nafikan. Selangor juga mempunyai indeks risiko yang tinggi. Selangor mempunyai 36 balai beroperasi sekarang. Dan tahun-tahun yang lepas kita telah pun siapkan beberapa balai baru. Termasuknya balai-balai di kawasan-kawasan yang mungkin outskirt daripada pusat bandar. Why? Because kajian fire risk cover norm ataupun fire cover norm yang dikaji dalam tahun 2015 yang lepas, kita identify, kenal pasti kawasan-kawasan yang blind spot yang memerlukan balai bomba. Hasil daripada kajian itulah kita binakan balai mengikut tahap risiko tersebut, di mana balai-balai tersebut dibina sama ada kategori D, C, B ataupun A. Dan ianya sejajar dengan itu, kita juga membuat penjajaran. Penjajaran jawatan ni bukan kita suka-suka buat. Ini di atas persetujuan kita bersama dengan pihak JPA. Sebagai contohnya, bila kita jajarkan balai bomba Pelabuhan Kelang ini, instead of dia downgrade, dia jadi di-upgrade. Daripada balai B, dinaikkan ke balai A. Artinya, bila dinaikkan balai A, artinya perjawatan, kelengkapan dan juga dia punya SOP serta pasukan khas dia berubah. So dengan ini, kita percaya kita boleh memberi perkhidmatan ataupun menyampaikan perkhidmatan to our utmost level best kepada masyarakat setempat. These are based on the fire cover norm study yang kita buat 2015. InsyaAllah pada tahun ini sekiranya perolehan untuk kajian berikutnya, kerana di setiap 5 tahun dibuat kajian semula. Selepas 2015 kita perlu buat kajian sekali lagi, iaitu pada tahun 2021. Dan Tuan Osman dan juga RMP telah pun masukkan kajian ini di dalam perolehan tahun ini. InsyaAllah kita akan teruskan kajian Fire Cover Norm 2.0. Dan Fire Cover Norm 2.0 kali ini lebih memfokus kepada aspek-aspek intelijen. Kerana kita dulu kita tengok risk, sekarang kita tambah lagi 6 kriteria dia. Dia menjadi 21 kriteria untuk kita kaji. Selalu pemberita akan tanya, selalunya bomba ni bina balai ikut jumlah penduduk ke? Jumlah penduduk hanya satu daripada 21 kriteria. Kriteria ini yang kita guna pakai untuk mengenal pasti balai yang kita bina nanti adalah balai yang tergolong di dalam intelligent fire station. Dan baru-baru ini pun kita pun telah pun persiapkan langkah-langkah untuk memodernisasikan perkhidmatan bomba ini. We might not do it in
a very fast pace, but we are trying our best slowly mengikut keupayaan dan kemampuan peruntukan keuangan kerajaan. Kita kena fahami bahawa macam mana kerajaan sedang alami krisis ekonomi dan juga dari segi peruntukan keuangan. Dalam keadaan pandemik seperti ini, bukan saja negara Malaysia tetapi seluruh dunia mengalami kemendungan ekonomi dan menghadapi masalah untuk memastikan pandemik ini boleh ditamatkan. Dan saya ingin juga memaklumkan sehingga pada pagi ini daripada 7,900 orang anggota dan warga bomba yang sepatutnya menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 1 ni, 97% telah pun memperolehi dos pertama. Dos kedua ramai lagi belum, tetapi ada 540 sudah pun melalui dos yang kedua, dan salah seorangnya adalah jagoan kita yang duduk di hadapan ni lah. Kita tengok kalau dia tu semakin aktif tu, baguslah dos tu. Kalau dia asyik mengantuk je, something wrong. Dan juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada warga bomba secara keseluruhannya, kerana di dalam pandemik COVID-19 hampir setahun setengah ini, kita telah pun melaksanakan sekurang-kurangnya 21 operasi yang melibatkan 8 disiplin di dalam penularan ataupun memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini, iaitu dari segi tugas HADR, dari tugas disinfeksi di epicenter, dari tugas penghantaran mangsa dan juga suspek PUI, PUS, melaksanakan pengendalian pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang meninggal, penghantaran pelajar-pelajar daripada institusi pengajian tinggi ke kampung dulu, melaksanakan juga sanitasi awam, penghantaran bekalan makanan dan juga keperluan kepada penduduk-penduduk yang telah pun diperketatkan pergerakan mereka. Sanitasi awam saja sehingga pagi ini kita telah melaksanakan 19,500 sanitasi awam yang melibatkan 19,600 premises. Ini bukan satu kerja yang mudah. Walau bagaimanapun, setakat ini saya tidak ada menerima pun aduan-aduan yang begitu ekstrim daripada pihak yang menerima perkhidmatan ini. Hanya satu dua menyatakan bahawa kita terlambat 3 hari kerananya ada proses-proses tertentu. Termasuknya kalau kita nak masuk ke bangunan kerajaan ini, dia ada peraturan mengikut apa yang CGFO, keperluan peraturan keselamatan bangunan, dan kita perlu ada pegawai penyelaras untuk kita kontak. Lepas itu penghuni bangunan perlu keluar semua, barulah kita buat kerja-kerja disinfeksi dan sanitasi. Jadi kelewatan ini bukannya hanya disebabkan oleh kita, ianya disebabkan oleh pengurusan bangunan itu sendiri. Dan kita juga apabila telah kita buat sanitasi, kita nak contact time chemical itu kepada permukaan-permukaan yang telah kita buat, supaya jangan terus orang pegang. Dan ini memerlukan masa juga supaya bangunan itu jangan terus diduduki. So ini adalah proses yang biasa. Kadang-kadang kita tidak ada kesempatan untuk memberi penerangan kepada tuan punya bangunan. Jadi ini tuan-tuanlah merupakan orang yang mempunyai accessibility kepada penghuni bangunan. Saya juga berharap COVID-19 ini akan boleh kita landaikan, lengkok COVID-19 ini. Setakat ini masih lagi di dalam 4 angka. InsyaAllah kalau dia turun 3 angka, 2 angka, 1 angka, dan kalau 0 tu, kita boleh bergerak dengan bebas, kita boleh melaksanakan kehidupan harian secara normal, walaupun di dalam bentuk
cara yang baru. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berpatah balik kepada perkhidmatan kebombaan. Baru-baru ini saya difahamkan bahawa penjajaran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, penstrukturan semula telah pun berjaya diluluskan. Penstrukturan semula Jabatan Bomba akan melangkah tidak lama lagi. Pada peringkat ini kita lebih fokus kepada 3 perkara yang pokok, iaitu untuk memastikan kelulusan diperolehi bagi penjawatan baru 72 balai yang bertugas 24 jam kepada 12 jam. Keduanya untuk memastikan pengkalan udara yang sekarang ini kita deploy orang operasi bekerja di bahagian udara dan juga pengkalan udara di Miri, kita akan memohon penjawatan tetap. Ketiganya untuk pengisian jawatan-jawatan unit pengesan Sabah dan juga Sarawak yang kita juga pinjam daripada operasi. Ini adalah fasa pertama langkah kita untuk permohonan pengujudan jawatan tersebut. Langkah yang kedua adalah penstrukturan semula keseluruhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Penstrukturan semula ini akan melibatkan peringkat ibu pejabat, akan melibatkan peringkat ibu pejabat, artinya bahagian-bahagian termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dan juga peringkat balai, serta kalau dulu kita panggil zon, mungkin kita panggil sebagai pejabat pengurusan daerah. Okay. Proses ini sebenarnya lama sudah kita buat dengkil di sana dan di sini, dan kita pun telah membuat beberapa proses pengharmonian, dan ingin saya nyatakan di sini bahawa salah satu yang kita ambil perhatian adalah untuk menaik tarafkan jawatan bagi ketua balai. Dan ini adalah hasil daripada feedback yang tuan-tuan dan puan-puan beri kepada jabatan. Apabila kita memohon sesuatu permohonan itu, bukannya kita shock sendiri atau we pluck it from the air, tak. Kita perlu mendapat input datang daripada anggota di lapangan. Kerana kita memahami selepas penstrukturan semula pada 2008 dulu, kita dapati terdapatnya balai-balai tertentu yang dilulus itu ada rongak. Mungkin ada OC direct kepada KB22. Ada juga kawasan tertentu di mana zon dia tidak kena. Dan ada juga di mana balai-balai ini dia punya grade untuk OC ini terlalu rendah. Kita telah lihat dari aspek kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Dan pada masa yang sama juga kita sedang dalam proses untuk mengadakan kategori E, iaitu balai bomba ataupun pos bomba untuk pasukan bomba sukarela. Di mana pos ini pun kita cadang untuk diadakan jawatan tetap datang daripada PSM, Pegawai Bomba Sepenuh Masa. InsyaAllah tuan-tuan, negeri-negeri tertentu kita pun memohon supaya daripada 54 dinaik tarafkan jawatan dia. Ini harapan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kepada yang tak kesempatan tu kita ucapkan selamat maju jaya dan minta maaf lah. Mungkin proses ini akan memerlukan satu jangka masa yang tertentu untuk pihak JPA lihat, kaji dan juga pertimbang dan luluskan. Kerana dia ada implikasi juga kepada peruntukan keuangan kerajaan. Apabila kita upgradekan jawatan, artinya adalah peningkatan kepada skim gaji berkenaan. Keduanya, kita sekarang ini seperti yang tuan-tuan sedia maklum bahawa proses untuk KUP 22 sedang berjalan. Kita telah pun lulus hampir 1,000 lebih orang untuk KUP 22. Ada rungutan
daripada lapangan menyatakan kenapa proses begitu lama. Sebenarnya ingin saya terangkan di sini bahawa salah satu sebabnya adalah rekod perkhidmatan individu pegawai tersebut. Kerana apabila sudah diluluskan, kita tak boleh tarik balik. Sebab itu kelulusan itu berhati-hati. Saya setiap jangka masa tertentu kena menandatangani surat watikah KUP ni, 22 ni, beratus-ratus lah. Kadang-kadang letih juga, tetapi tak boleh pakai cop, dia kena sign tangan. Kalau cop tu nanti senang on cop, kan? KUP 24 dan KUP 26 ada juga yang bertanya, Tok, saya tinggal 3 bulan lagi, sekarang duduk hakiki 22, bila pula nak rasa ni? Saya pun terasa tersentuh. Seperti tuan-tuan juga, untuk menyatakan penghargaan dan kenaikan ini adalah satu kira pengurniaan dan pengiktirafan. Saya berbincang supaya dipercepatkan 24 dan 26. Tetapi 22 ini hendaklah dibereskan dahulu secepat yang mungkin. Dan 22 ini masalah kita terdapatnya individu warga yang mana memohon ni dah genap 13 tahun, tetapi dia sendiri pun tak ingat bila dia tukarkan daripada grade KB 17 ke grade KB 19, dia pun tak ingat. Rekod perkhidmatan tu dia tidak update, ada negeri telah diupdate tetapi tarikhnya tidak kena. Ada juga yang pernah ambil cuti tanpa gaji, ada yang pernah ambil cuti sakit. Yang ini semua dikira. Ada juga yang pernah diambil tindakan disiplin, dikira juga edah dia. Jadi ini yang berlaku menyebabkan kelambatan proses tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya telah minta pada pengarah pengurusan supaya memaklumkan kepada penolong pengarah pengurusan di peringkat negeri dan juga pengarah bomba negeri diadakan hari-hari tertentu sebagai hari piagam pelanggan menyemak rekod perkhidmatan, supaya rekod perkhidmatan tuan-tuan diupdatekan. Takut nanti apabila kita bawa di dalam jawatan kuasa untuk kelulusan KUP, kerana ada jawatan kuasa yang dihadiri oleh pihak kementerian dan juga dihadiri oleh wakil daripada JPA. Mereka ini akan melihat secara teliti sama ada orang ini betul-betul boleh dipertimbangkan KUP 22. Kerana dia tak mahu bila nanti disign, dibagi watikah, kita suka untuk tarik balik. So kena buat berhati-hati dia cakap. So di atas saranan itu sebabnya kita berhati-hati. So apa yang kita minta adalah dari segi rekod ini dikemas kini di peringkat negeri. Kerana di ibu pejabat hanya menerima proses permohonan yang lengkap saja. Pada masa yang sama juga, untuk makluman tuan-tuan, Balai Bomba Dengkil tak lama lagi siap. Ini salah satu balai baru yang akan dipersiapkan untuk menambahkan jumlah balai bomba. That is to solve our fire cover norm yang telah kita buat kajian. Dengan ini ada pengambilan baru. Untuk makluman tuan-tuan, bermula daripada 2 hari yang lepas, telah mula proses untuk ujian panca indera fizikal bagi pengambilan yang baru. Grade KB 19 kita ada jawatan 720 kosong. Grade KB 29 lebih kurang 60 lebih jawatan, dan grade KB 41 lebih kurang hampir 50 jawatan. Tuan-tuan maklum bahawa kandidat ini untuk grade KB 19 saja kita kena tapis hampir 50 lebih ribu kandidat, dan hanya yang boleh masuk untuk dibuat ujian ini hanya 28,000 kandidat. You imagine, just grade KB 19, tuan-tuan. Why? Tuan-tuan pun maklum, anak-anak buah, anak saudara sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19, ada kilang kurangkan pekerja, ada hotel buangkan pekerja, ada yang bekerja dulu tak dapat bekerja. This is the best avenue untuk bekerja di dalam perkhidmatan awam.
Kita belum tengok lagi berapa jumlah kandidat KB29 dan 41. Rata-rata yang saya tengok grade KB19 yang masuk itu ada degree. Saya tanya kenapa you masuk grade KB19? Dia cakap panggil hanya KB19 je. Degree dalam poket, tuan-tuan. Ijazah sarjana muda. Saya pun bercakap pada diri saya, alangkah bersyukurnya aku, kerana aku adalah salah seorang yang adalah berkhidmat di dalam perkhidmatan awam. Pada hujung bulannya sentiasa dapat gaji tetap. Selepas itu dapat imbuhan yang tertentu yang diberi oleh kerajaan. Pada masa yang sama juga, aku tidaklah menyatakan aku seperti orang yang lain sesetengah dia tak bernasib baik, tercicir mencari rezeki yang lain untuk menampung hidup. Saya ingin bawa tuan-tuan untuk mensyukuri apa yang tuan-tuan ada sekarang. Kerana setiap tahun saya kadang-kalanya tidak sedap menandatangani surat hukuman buang kerja kepada warga Bomba yang melanggar peraturan. Bekerjalah dengan penuh integriti, bekerjalah dengan penuh tanggungjawab, dedikasi, bekerjalah dengan kesungguhan. Jangan melanggar peraturan. Kerana sayang, saya baru semalam bekas menteri kita datang. Saya tak pernah menjangka dia datang berjumpa saya. Bekas menteri, orang lama, umur dah hampir 80. Saya ingat ada satu urusan yang penting yang dia ingin minta permohonan ke. Contohnya kadang-kadang nak minta bina balai, kadang-kadangnya untuk tubuhkan pasukan bomba sukarela, kadang-kadangnya minta kelulusan bangunan. Apa dia buat? Merayu supaya seorang pegawai bomba yang pernah kita buang dulu untuk disemak semula tindakan tersebut, kerana dia kesihan dengan pegawai ini. You imagine sampai orang pergi kepada bomba. Why? Because they know that this service, lepas dia berjumpa dia cakap, saya ingin tabik lah, Datuk dia cakap, because sekarang bomba dekat di hati saya. Ini sebenarnya kerana pengorbanan tuan-tuan. Why? Fire service is so close to the heart and soul of the people on the ground. Because tuan-tuan punya pengorbanan, bekerja tanpa berfikir. Sampai satu ketika tu saya cakap, even burung yang terlekat di wayar kabel, public kabel tu, kita datang untuk potongkan, apatah lagi nyawa manusia. This is what our sacrifice all about. Dia bukan hanya menerima gaji saja, tuan-tuan. Bukan hanya bekerja saja. Kalau setakat bekerja, you will end up bekerja sampai umur 60. Tapi kalau you cakap you memperolehi rezeki ni untuk kepentingan orang lain, saya percaya ianya adalah satu ibadah. Dalam mana-mana ajaran agama lain pun, you sacrifice your own life for the sake of a stranger punya life, itu adalah satu pengorbanan yang mulia. Jadi saya nak etika seperti ini diterapkan kepada pegawai-pegawai kita. Buatlah kerja seperti mana slogan kita, cepat dan mesra. One thing cepat, keduanya kemeresaan kita. Kalau you cepat pun you marahkan orang, orang pun takut. Itu akan jauhnya perkhidmatan itu di hati dia. Bukan saya nak puji, pada ketika ini jagalah nama baik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kerana tuan-tuanlah orang yang akan memberi image direct kepada pelanggan, piagan pelanggan. Kita di Ibu Pejabat lambat lagi nak jumpa pelanggan. Pergi api, mangsa, disantuni dengan betul, kerja dengan baik, orang takkan komplain. Tapi kalau kita buat kerja dengan bukan hati sanubari yang jujur dan ikhlas, pada masa yang sama kita marah-marahkan orang, kerja sengaja lambat, saya pasti ianya akan berlaku rungutan dan juga ketidakpercayaan pelanggan itu. Jadi sebab itu saya selalu mengajak rakan-rakan yang lain, please maintain and sustain this good name of the department. Because ini saja yang kita ada, because kita yang pilih kerja bomba. Saya selalu bercakap, pernah
orang dalam jabatan bomba bawa pistol letak kepala tuan-tuan, you mesti masuk bomba. Tidak, kita yang pilih. Bila kita pilih profession ini, di sini langit dijunjung, di sinilah bumi kita pijak. Kerana we are the one who choose this profession. And this profession, among the survey all over the world, top 10 yang paling trusted profession in the world. Among the top 10, bukan top 10, top 5, kadang-kadang top 3, kadang-kadang the top 1. Dia sama ada nurse ataupun bomber, sama ada nurse ataupun bomber. Because kita dekat di hati rakyat. Sekarang ini, sorry to say, mungkin percakapan kita di sini saja. Ada agensi jabatan-jabatan tertentu masih bergelombang dengan internal problem. Kebolehpercayaan anggota sendiri sesama ketua tidak sealiran. Ada agensi tertentu bila disebut je, oh ini rasuah. That is the perception of orang awam terhadap perkhidmatan kita kalau kita tidak baik. That is the perception. Inilah orang kerajaan, habiskan duit saja, membazir. Termasuk orang yang pencen datang daripada perkhidmatan awam, bercakap macam itu. Saya dalam grup saya yang dulu jusa-jusa sama dengan saya dalam kursus, ramai dah pencen. Some of them, they sound like a critics. Dia dah bunyi macam pengkritik perkhidmatan awam. Padahal dulu dia adalah sebahagian daripada orang di dalam perkhidmatan awam. So, kita kena jaga image, kita kena jaga tingkah laku, kita kena jaga kualiti perkhidmatan dan juga kemerasaan kita kepada rakyat. Because saya selalu bercakap bahawa ini pesanan kepada tuan-tuan dan juga saya sendirilah. Kalau mak dan ayah kita umur 70 tahun ingin nak renew pasport, beratur di Jabatan Immigration, kita tengok dia beratur sampai 2 jam, how would you feel? This is the same thing if orang tu berurusan dengan kita. Kita ada counter service kita. Kita ada juga perkhidmatan-perkhidmatan yang berurusan dengan orang awam. Kita juga ada pergi api berurusan dengan mangsa. If possible, walaupun we might not have a good day pada hari itu, kita hari itu memang turun kerja pun dah bertengkar dengan orang rumah. Tengok anak pun tak dengar apa cakap, dah mulalah kepala ni bengang. Tetapi bila masuk pejabat, kita bawa kebengangan itu dan kita lemparkan kepada pelanggan jabatan, sudah tentunya ia bukan menjejaskan tuan-tuan seorang, dia akan menjejaskan perkhidmatan kita. Jadi saya selalu ingat, on the way itu ikut prinsip Pak Wan lah. Pak Wan guru kawat kita dulu. Masa dia ikat tali kasut, dia dah cakap, I will do the best today. Make sure my student will get the best. Dia tengok, dia punya hasrat hati, dia nak turun kerja, dia ikat tali kasut dah. Niat dia untuk melahirkan peserta khusus atau rekrut yang among the best. Itu juga kita. Today I will deliver the best. Jangan pula kita on the way nak cari klinik mana aku nak ambil sick leave. Itu dah niat tak baik. Padahal tak sakit, nak cari sakit. Nanti Tuhan bagi sakit betul-betul. Jadi saya mohon pada tuan-tuan, dari segi kebajikan insya-Allah, selalu dulu mula-mula saya masuk, saya akan melihat dekat mana ruangnya kita cuba bantu anggota kita. I know you are not earning beribu-ribu macam businessman. Kalau nak earning beribu-ribu tak payah kerja bomba lah, mungkin jadi businessman. You bukan mendapat gaji yang besar, tetapi setimpal sesuai untuk penghidupan sekarang ini. Sebab itu kita fight. Baru-baru ini termasuklah ganjaran-ganjaran yang diperolehi seperti allowance COVID yang tetap RM200. Di bawah program Permai dapat 300 one-off payment. Pada masa yang sama juga kita cuba cari cara bagi anggota-anggota kita yang mengalami musibah. Termasuknya rakan-rakan kita, kalau kita tengok
yang telah meninggal seperti yang dinyatakan oleh Tuan Pengarah tadi pada tahun 2018. Mereka meninggalkan kita, kita cuba pastikan bahawa waris dia menerima ganjaran yang setimpal walaupun nyawa ini tidak boleh dijual beli. Untuk makluman tuan-tuan, saya rasa kita telah pun memberi pampasan, derma, sumbangan yang kita rasa mungkin masa zaman kita dulu 80-an 90-an tidak sebegitu. Tuan Osman ada sini, orang lama. Tuan Nur Azam pun orang lama. Datuk Nur Hisham pun orang lama, dan ramai pegawai-pegawai sini, Bini lama, Hisham orang lama, dan juga Ridwan, Husin pun anak pencen, kan? Alim, tahu macam mana keadaan dulu. Dialah kerana kerajaan tidak lagi mengenal tinggi nilai agensi kebombaan. Sekarang ini kalau kita bermesyuarat di kementerian, the first thing yang menteri tanya, bomba macam mana? These are the things that we want to project. That is the good image for the community. Bukan kita good image hanya nak dapat ganjaran saja, good image to the community. Sebab itu saya, balai bomba di belakang rumah saya adalah balai bomba Seri Petaling. Saya cakap pada dia, community di sini adalah community yang bertaraf tinggi. You silap sikit saja, komplain akan datang dan pergi kepada jabatan dan agensi termasuk KSM. You sikit saja silap. So saya cakap, you kena dekat kepada community. Bila community sayang kepada you, kadang-kala orang komplain against you, community ni support. Bomba tak macam tu. Why? Because the community already know you punya noble intention ini. You punya quality perkhidmatan. Saya cakap kalau cek pilih bomba, ketuk rumah orang cakap saya sudah cek. Kalau dia tak ada jawab, letak dalam PO Box kad itu kita telah semak. Pilih bomba berdekatan pada pihak tuan, sila bantu bomba sekiranya ada kecemasan apa-apa, kerosakan, sila kontak ini, letak QR code. Sekarang orang pakai QR code. Pum. Saya cek juga dalam saya punya PO Box, terjumpa kad itu daripada bomba. Jadi bila saya scan tu, saya dapat direct line dia, email dia, dan juga nombor telefon OC dia. Jadi komuniti saya cakap, ini bagus Datuk. Why? Because 999 kadang-kadang kita call take some time. Ini direct call ini memang cepat. So saya ucap tahniah kepada ketua balai tu, because dia pergi ke komuniti tu, dia letak kad dalam tu. Balai Bomba Seri Petaling sudah beroperasi sejak Julai 2020. Sekiranya ada masalah, sila dapatkan kontak dekat QR code ini. Cent, dia baca. Why? Because QR code, kad ini boleh dia buang. QR code dia boleh ingat. Ini boleh kita buat pun. Pergi ke kilang-kilang, tanya, how are you sir, pengurus? Is your ERT team in a good condition? They are performing dia punya exercise ataupun dia punya training. Ini bila kita go, orang tidak akan melihat agensi lain. Sebab itu semalam Tuan Nordin komplain pada saya. Yang mangsa tu dia cakap kita yang keluarkan. Kita letak serah pada polis. Polis letak di tepi jalan kerana menunggu ambulan ambil ataupun van untuk ambil. Datang satu agensi itu, angkat, panggil kamera reporter, ambil snap gambar. Yang bekerja mati gila naik atas turun bawah ni kita tak masuk. Yang masuk tu agensi tersebut. Bukan kita nak compete, tak. Cara bekerja tu tak kena. Yang ini saya tidak suka. Hanya mencuri nama. Of course kadang-kadang kita kena pandai juga mencuri nama. Rina, Syam, kan? Kadang-kadang pandai juga mencuri nama, tetapi kita buat kerja. Yang mencuri nama tanpa buat kerja ini yang saya menyampah. We are not playing politics. We are actually delivering our service to the community. Benda macam ini memang saya tak berkenan. Sebab itu saya kadang-kadang tegur dia punya KP. Cakap budak you tidak betul buat kerja.
You pun tak betul saya cakap. Kadang-kadang dasar kita you tak sokong. Where else you punya dasar kita sokong. Dan dasar kebombaan negara untuk makluman tuan-tuan telah pun dilulus pada 20 Januari yang lepas di dalam mesyuarat jemaah kabinet, mesyuarat jemaah menteri. Di dalam dasar ini tersenarai 47 strategi. Ada 4 teras. Saya rasa Datuk Noor Hisham dah hafal pasal dia kena present tahun minggu depan 29 bulan kepada MESCOP. Salah satu yang kita cakap dasar ini adalah dari segi untuk kita mendekati komuniti. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur kita akan turun untuk menyebarkan tentang pelan tindakan daripada dasar, program-program dan inisiatif dasar ini. InsyaAllah Selangor adalah salah satu negeri yang menjadi fokus pada program prihatin Yang Berhormat Menteri dan juga YB Datuk Seri Azmin Ali. Kerana sekarang ini di atas sebab pakej permarkasa dan juga pakej permai, menteri-menteri perlu turun mula daripada Mac hingga Ogos tahun ini untuk mendekati komuniti tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk mereka daftar. Setakat ini baru daftar lebih kurang 6 juta. Sepatutnya kita daftar 24 juta. Pada masa yang sama untuk melihat sama ada pakej yang dibagi oleh kerajaan ini sampai pada tangan penerima. Dan ketiganya untuk mendekati komuniti supaya sedar bahawa apa pengorbanan kerajaan termasuk agensi kerajaan seperti tuan-tuan. Dan kita kena bersama di dalam program tersebut dan kita sertakan dengan program kempen keselamatan, program suri, program satu rapi dan juga program penubuhan skuad bomba komuniti yang mana kita akan duduk bersama dengan Jabatan Perpaduan Negara. Kita akan guna pakai KRT seluruh negara sebanyak 8,700 KRT, kumpulan rukun tetangga sebagai skuad bomba komuniti untuk membantu kita. Dari sini baru kita boleh melebarkan kita punya base. Bila kita bagi training, bagi basic equipment, KRT pun boleh membantu kita di dalam kawasan-kawasan penduduk. Untuk GMB pun kita cadang supaya bagi penduduk yang berstrata untuk kita engage JMP mereka ini. Dan kita boleh sebarkan perkhidmatan kebombaan ini faster supaya pencegahan ini boleh kita buat. Kita bercakap tentang self-regulatory, kita bercakap tentang citizen lifesaver, tetapi kalau kita tidak libat urus, saya rasa kita akan ketinggalan. Untuk makluman tuan-tuan juga, Kuala Lumpur sekarang membuat satu program perintis untuk mewujudkan tim BLS, iaitu Basic Life Support, bagi kita mewujudkan citizen lifesaver. BLS ini, Basic Life Support ini kita ajak 4 perkara. Satunya adalah CPR, kita nak wujudkan champion-champion ini pergi pada komuniti. Keduanya untuk penyelamatan choking, selalunya tercekik. Ketiganya patah dan keempatnya pendarahan. Jadi program ini sebagai asas di mana kita akan turun kepada komuniti, kita ajar komuniti supaya komuniti ini akan menjadi citizen lifesaver. Berlaku sesuatu pada jiran dia, sementara tunggu bomba dia boleh bantu kita. Because kalau nak tunggu bomba kita bukan Superman. Superman pun kadang-kadang lambat, kan? Apatah lagi bomba. Kita pun ada respon time kita. We might not be there at the moment dia ketip tangan saja, tapi jiran sebelah boleh bantu dia. Dalam kita duduk dewan seperti ini, orang sebelah rebah, orang sebelah boleh bantu kerana dia was trained by bomba. Ini yang kita nak buat. Dan banyak lagi program tuan-tuan yang kita cadang untuk kita laksanakan bagi memenuhi dasar kebombaan dan penyelamatan 2030. InsyaAllah sekiranya pelan tindakan, program dan inisiatif telah kita bukukan, kita akan edarkan ke seluruh negara dan tuan-tuan juga sebagai champion untuk menyampai kepada anak-anak buah di bawah dan juga dengan PBT, dengan agensi-agensi yang lain dan juga dengan komuniti-komuniti profesional dan juga komuniti awam.
Saya ni kalau dibagi mikrofon ni boleh bercakap lagi panjang, tetapi belakang dah mula sakit dah. Dah tua, tinggal setahun lagi. Tuan Razam bila pension? Ini lama je, 11 tahun. Datuk Nur Hisham sama, 11 tahun lagi. These are the generation that's going to succeed our our predecessor. Dan saya juga anggap tuan-tuan ini adalah orang yang akan mewarisi perkhidmatan yang mulia ini, dan insya-Allah kita akan berkembang dengan lebih baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, khususnya warga Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, kerana bersama-sama di dalam majlis ini sanggup mendengar celoteh saya. Tetapi ini sebenarnya datang daripada apa yang saya sempat sampaikan kepada tuan-tuan. Banyak lagi perkara yang boleh kita bincang dan juga kita percakapkan di masa akan datang. InsyaAllah benda ini selalunya ada kita sampai dalam mesyuarat pengurusan peringkat Ibu Pejabat, di mana pengarah bomba negeri Selangor dan juga pengarah bomba wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sebagai ahli tetap. Jadi you are very lucky, apa yang kita sampai dalam itu akan disampaikan kepada pengarah. Pengarah akan buat mesyuarat pengurusan di peringkat negeri. Dan di balai-balai saya minta adakan musakarah. Jangan timbul masalah, ada masalah jumpa ketua. Kalau berhubung dengan kerja, saya rasa tak ada ketuanya. Bila kita jumpa dia terus bawa parang, letak kepala you di atas meja, dia terus letak, tak ada. Paling tinggi pun mata dia besar je. Kan? Tetapi dia terima dan dia akan buat yang terbaik. Tidak ada seseorang ketua di dalam sesuatu organisasi datang ke situ untuk menghancurkan organisasi itu. Saya rasa tidak. Pendekatan mungkin berbeza, objektif masih sama. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, kadang-kadang we have a good day and we have not a good day. Mintalah tuan-tuan, cukupkan rehat, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan, sama sekali keluarga tuan-tuan dalam keadaan yang mencabar ini. Tidak mahu nanti mereka akan dimasukkan kepada hospital COVID-19 dan sebagainya. Kepada yang belum mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan 2021 ini, saya minta segerakan, termasuk pihak guna sama, cek sama ada mereka sudah berdaftar dalam MySejahtera. Why? Because kalau tuan-tuan tercicir nanti, satunya selepas vaksinnya, macam Tuan Nur Hisham, Tuan Nur Razam, dia dah ada pasport vaksin. Nak pergi umrah dia dah mudah. Siapa yang degil cakap vaksin inilah tak betul, vaksin inilah adalah sebenarnya konspirasi Illuminati lah, COVID-19 ini tak wujud, ini sebenarnya adalah propaganda barat dan sebagainya. Nak maklum pada tuan-tuan, di Amerika saja hampir 200 juta sudah vaksin. Dan mereka mula nak bukakan dia punya sektor ekonomi. Kita ni negeri yang kecil, penduduk 32 juta. Amerika tu ada 270 juta. Kalau dia buka ini, mungkin dia restart the economy faster than us. Untuk makluman tuan-tuan, baru semalam saya bercakap dengan salah seorang pemimpin, bekas pemimpin kerajaan. Dia cakap Indonesia dan Thailand serta negara Vietnam mengatasi ekonomi Malaysia. Padahal Vietnam tu kita yang ajar, Indonesia itu kita yang tunjukkan, Thailand itu kita yang bantu. Sekarang yang kita bantu ini mendepani kita. Kerana apa? Kerana dia lihat bahawa negeri ini mempunyai penduduk. Penduduk kita 32 juta dan juga banyak faktor-faktor yang lain. Ada orang sedang lari daripada investment di Malaysia. Sebab itu saya selalu cakap pada bahagian BKK, apa yang cepat, percepatkan. Pertama sekali mega projek. Pertama sekali projek nasional.
Tambah sekali pembangunan. Why? Tak ada gunanya kita menahan kerja. At the end of the day, kerja kita juga. Jadi sebab itu saya harap kita akan bersama-sama membina negara ini supaya ianya berjaya, bukan untuk kita saja, generasi yang akan datang, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit tuan-tuan nanti. Nanti dalam kuburnya kita kena bangkitkan oleh anak-anak, cakap inilah ayah dulu tak kerja sungguh, sebab itu saya jadi macam ni. Okay. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Kita berharap bahawa kita akan berjumpa lagi sekali. Saya ucapkan semoga tuan-tuan sentiasa berada di dalam keadaan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya akhiri ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sebagai tanda kenangan di atas lawatan rasmi Yang Master Datuk Seri pada pagi ini, majlis mempersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Nur Azam bin Khamis bagi menyampaikan cendeghati kepada Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Nur Azam bin Khamis bagi mengiringi Yang Amat Setia Datuk Seri dan pengurusan tertinggi jabatan ke jamuan makan.